500 hari negara Timbikai terbakar. Apa sebenarnya berlaku? Part 1. Sekarang sudah genap 500 hari sejak perang di negara Timbikai berlaku. Dan kalau korang tengok rakaman drone terbaru dari Jabalia, apa yang tinggal di sana? Bangunan musnah, rumah tinggal habuk saja. Jalan raya macam padang jarak, padang terpukul. Lebih 250,000 rumah hancur atau rosak. Ratusan ribu rakyat negara Timbikai tak ada tempat tinggal. Tapi yang peliknya, dunia semakin senang. Bila perang mula, media seluruh dunia kecoh. Setiap hari ada berita tentang negara Timbikai. Tapi sekarang, bila kemusnahan dah sampai tahap tak masuk akal, dunia buat-buatan apa? Kenapa? Kenapa masa negara Timbikai baru kena bom, satu dunia sibuk bincang. Tapi bila negara Timbikai dah jadi abu, semua diam saja. Part 2 akan bongkarkan jawapannya. Komen bongkar. Kalau korang nak kami bongkarkan lagi, helah licik negara hang. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.